Nak berjaya dalam simpanan emas, korang kena apply teknik pemerataan harga atau dikenali sebagai cost averaging technique. Jangan lupa tengok video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan akan datang. Teknik ni sesuai untuk minimumkan kos belian emas per gram dan bagi keuntungan untuk jangka masa panjang. Sebab tu, penyimpan emas yang faham teknik ni, bila harga emas turun, dia akan happy. Contohnya macam hari ni, harga emas turun sebanyak RM44 berbanding harga tertinggi dalam sejarah iaitu RM533. Jom Izzah explain in details macam mana nak guna teknik pemerataan harga ni dalam simpanan emas. Bila penyimpan emas faham teknik ni, walaupun harga emas naik ataupun turun, kita tetap konsisten tambah simpanan emas kita. Izzah bagi contoh situasi penyimpan emas yang fokus menyimpan dalam akaun emas cap. Contoh, Ali mula simpan emas pada 28 hari bulan 5 dengan permulaan 1 gram pada harga RM309. Pada 3 hari bulan 6, Ali tambah lagi simpanan emas yang kedua. Kemudian Ali tambah lagi 2 gram bila harga emas jatuh RM308 per gram. Ali konsisten menabung sehinggalah pada 28 hari bulan 7, Ali tengok harga emas jatuh lagi sehingga RM306. Terus tambah 4 gram. So, macam mana nak apply teknik averaging? Mudah je, totalkan kos pembelian emas kita. So, bila Izzah tambah semua ni, total kos pembelian emas Ali adalah sekitar 3088. Kemudian 3088 ni kita bahagikan dengan jumlah pembelian emas Ali. Kalau kita tambah semua gram emas Ali ni, Ali dah simpan sebanyak 10 gram emas sejak bulan 5 lagi. 3088 bahagi dengan 10 gram, so purata harga emas per gram Ali hanyalah sekitar RM308 sahaja. Sebab itulah kawan-kawan, kita kena konsisten tambah simpanan emas kita setiap bulan walaupun pada harga yang berbeza, tapi ia akan merendahkan purata belian emas kita. Dan bila harga emas turun, ambil peluang untuk tambah simpanan emas kita lebih daripada kebiasaan so that purata belian emas kita akan turun lebih rendah dan kita akan lebih cepat capai keuntungan bila jual emas pada masa akan datang. Faham kan? Bertindak cepat-cepat, jangan lupa top up simpanan emas korang hari ni dan jangan lupa follow dan share. Yang baru nak mula simpan emas, boleh terus kontak saya. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.